Apa khabar rakyat Malaysia? Alright. Biasa DAP akan cakap, oh dia jaga semua bangsa, semua bangsa. Apa yang berlaku semalam dulu tu dekat Kampung Jinjang Selatan. Kalau puak dia tu terus backup. Kalau puak dia Jalur Gemilang terbalik, terus backup. Kalau puak dia tak dapat matrikulasi, terus backup sampai dapat U-turn semua. Kalau bangsa lain dia tak kisah. Jadi saya hari ni dekat Pajam, Negeri Sembilan. Saya nak buktikan apa yang DAP, adun DAP tengah buat. Adun DAP kat sini bernama Arul. Tak silap saya Arul lah. Sekolah ni sebenarnya, tunjuk kat sana. Sekolah ni, nama sekolah ni Sekolah Pajam. Sudah 80 tahun lah. Sekolah ni sudah 80 tahun. Tak ada padang. Tapi baru-baru ni, adun Arul tu dia cakap, dia akan bina satu padang kat sini. Sampailah kita kena share, kita kena mengemis dekat sekolah belakang Cina tu. Saya nak tanya DAP lah. You orang boleh bagi peruntukan untuk sekolah persendirian Cina juta-juta. Tapi untuk sekolah ni, haram satu padang pun tak ada. So hari ini, saya nak temu ramah beberapa penduduk yang boleh buktikan bahawa YB Arul, DAP tak buat kerja. Makan gaji buta. Jom.